Pada 7 hari bulan 12 tu, lebih kurang dalam jam 4 pagi, kita dapat laporan daripada penduduk ada bilik-bilik selalu elektrik ni terbakar lah. So bila kita dah tahu semua, bomba pun datang, tengok bila bomba kesan yang start terbakar tu daripada bilik selalu elektrik TNB ni lah. Lepas tu bomba datang buat pemadaman semua. So TNB mengesahkan benda ni memang satu bangunan tak boleh dapat tak boleh dibekalkan elektrik lah. Dah 2 minggu. Hari ni hari ke-13. Kita dah tak ada bekalan elektrik lah. So apa yang TNB cakap dalam masa berapa hari dia boleh macam mana ni sekarang? Okay, so sekarang ni untuk proses baik pulih sekarang ni yang perlu dibuat adalah daripada penyelenggaraan bangunan. So TNB tak ada masalah kat sini. So bila TNB tengok daripada hari pertama sehingga hari ke-7 baik pulih tu macam tak ada pergerakan, mungkin yang ni tak ada kos kewangan untuk buat baik pulih. Okay, kemudian TNB pun maklum dekat saya dia nak buat dia punya CSR. So dia buat satu pendawaian bypass daripada bawah ni ke setiap tingkat. Okay, untuk sehingga hari ini dah daripada total unit 128 unit rumah tu 47 yang dah ada dibekalkan api lah, dibekalkan elektrik. So yang apa yang tak siap lagi yang TNB kata tu benda ni yang sekarang ni yang daripada total 128 tu yang dah dibekalkan 47. Yang sekarang ni yang terbakar, contoh ada kita sini ada 8 tingkat 1 hingga tingkat 8 yang dimaklumkan yang tak boleh dibaik pulih ataupun tak boleh diberi pendawaian sementara ni tingkat 2, 3, 4. 2, 3, 4 dan beberapa rumah yang melibatkan wire daripada meter ke rumah pun terbakar. So daripada total 128 tu sekarang ni sehingga hari ni hari 13, 81 rumah yang masih belum ada elektrik di dalam rumah. So sekarang ni dekat depan kamera ni Cik Anwar tergesa pihak-pihak berkenaan lah untuk lakukan sesuatu tak kena bergelak sampai raya kan. So saya mohon daripada pihak kerajaan tolonglah ambil tindakan yang segera. Di manakah emergency procedure dalam Malaysia ni macam ni. Hari ke-13 emergency procedure seolah-olahnya tak dimainkan dekat sini. So saya pun faham ada peringkat, ada pemimpin-pemimpin setempat pun dah cuba untuk panjangkan perkara ni sampai ke peringkat Perdana Menteri. Saya harap benda tu disegerakanlah. Tolonglah, hari ni dah hari ke-13. Saya dimaklumkan TNB dimaklumkan kontraktor juga untuk baik pulih ni mengambil masa 1-2 bulan. So takkan 1-2 bulan, 2-3 bulan sampai 2-3 bulan untuk penduduk rumah tak ada api. Itu yang saya harapkan, tolong segerakan. Saya fahamkan Cik Anwar mana 5 hari EL. Saya pun EL kerja tu menggaji dah ni. Kerja tu menggaji 5 hari dah. Nak pastikan penduduk dekat sini senang cakap untuk kita supplykan makan, apa yang kita boleh bantu kita bantu.